Ini desain bahagian dalam dia. Kereta ni datang dengan 2 seaters dengan kerusi Recaro semi bucket dengan desain Alcantara di bahagian tengah dan leather di bahagian tepi. Kereta ni datang dengan boost sound system, dan yang ni untuk korang naikkan leg rest dia. Ini desain untuk bahagian dashboard dia dengan finishing Alcantara di bahagian dashboard dan juga bahagian pintu dengan multifunction steering yang balut leather, function auto cruise dan desain meter analog dengan mileage 13,800 saja. Untuk infotainment dia dah datang dengan touchscreen yang korang boleh control safety feature seperti smart brake, blind spot monitoring, lane departure, traffic sign dan juga driver attention alert. Dan bila masuk reverse, kereta ni dah datang dengan reverse camera. Bahagian bawah control untuk aircon, seat heater, phone connection, dan yang ni button untuk korang turunkan roof dia. Kalau korang nak tengok function dia, stay tune untuk next video. Nah, kereta ni datang dengan 6-speed manual. Kalau korang nak yang auto pun, Joe ada juga.